Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faizul bin Ibnu Raja. Nomor metrik BA241608588. Saya merupakan pelajar Asas Pembudayaan Keusahawanan dari Seksyen 16. Dan pada hari ini saya akan review sebuah produk makanan yang viral, iaitu nasi lemak Rumah Amal Kasih di Kingfisher. Okay guys, hari ini saya mau review nasi lemak yang dimana saya beli di dekat library tadi. Nasi lemak ni sebenarnya dia dibuat daripada Kingfisher. Supplier dia dari Kingfisher lah, nasi lemak ni. Dan saya betul-betul memang minat nasi lemak, dan hari ini saya beli 2 nasi lemak lah. Nasi lemak harga satu nasi lemak ni 2,5. Jadi dia murah lah dan berpatutan. So guys, nasi lemak ni, ini bentuk dia. Okay, kita akan buka. Sebelum tu, kalau mau tahu nasi lemak ni sebenarnya dibuat oleh dalam kalangan orang rumah di Amal Kasih lah, di mana rumah kebajikan yang bertempat di Kingfisher. Di mana di sana ada rumah kebajikan daripada anak-anak kalangan yang susah lah, tiada ibu, tiada ayah. So untuk mendapatkan sumber pendapatan tu, mereka ni menjual nasi lemak, jual makanan, kuih-kuih untuk mendapatkan hasil pendapatan lah. Jadi sebab itu saya mau review je ni. Salah satunya adalah untuk membantu je lah mempromosikan. Dan serius, nasi lemaknya betul-betul sedap dan enak. Portion dia agak begini, nasi lemak dia. Kita akan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan makan dengan satu suapan ya guys. Bismillah. Memang betul-betul sedap. Dia punya sambal agak pedas, cuma terlampau pedas. Nasi dia, telur dia memang betul-betul sedap. One more time guys. Dia nasi lemak ni, dia punya ikan bilis pun betul-betul masak, nak terlampau kering. Dia betul-betul ngam, rangup. So guys, saya sarankan korang pun beli nasi lemak ni, di mana bertempat di Rumah Amal Kasih. So pada mereka yang nak cuba nasi lemak ni, boleh follow akun TikTok ni, Jamri Amal Kasih. Boleh kontak, nombor pun ada disediakan. Dan nasi lemak dia betul-betul sedap. Sekian, terima kasih.